Tak ada ah? Beli kain putih lah. Dia tidur tutup baca Yasin. Malai. Kata je, sekarang ni kita ada grup WhatsApp, ada apa atau ha tentang semayang, azab radak semayang, share dengan dia, kawan kita kan. Betul tak? Biar ada dengar. Jangan putus asa. Dalam surah Yasin, diatur seorang nabi pada sebuah negeri untuk sampaikan ajaran Islam. Seorang yang boleh main. Seorang nabi, seorang yang boleh. Seluruh negeri tak boleh main. Kapit bakal. Seorang nabi, bukan nabi. Fa'azzazna bisalisin, kami tambah jadi 3 nabi pula. Bapak jadi 3 nabi. Seorang juga boleh main. Nampak? Jadi dakwah ini Allah nak tanya biaya ke tidak. Nampak? Siapa masa semayai lah. Tak semayai, kena azab dalam kubur. Tak? Mu ni kena duduk dalam api. Nah, orang yang comel-comel ni kena duduk dalam api jadi uduh. Mu ni uduh dah. Dah kalau masuk dalam api, kau uduh. Faham? Dia gitu biar dia terasa. Betul tak? Wah, nampak? Kerana apa? Kerana ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Hikmah tu makna dengan cara yang terbaik. Tak? Mu ketik boleh, mu nak tikang boleh, mau nak perli boleh, mau nak nganjing pun boleh, asal dia balik ke pangkal jalan.